Assalamualaikum, saya Puan Aini dari Klang. Saya nak share yang mana suami saya pesakit buah pinggang yang disahkan pada November 22. Suami saya sakit buah pinggang tak ada punca. Tiba-tiba dah terus ke tahap kronik, dua-dua dah rosak lah. Lepas dah masuk hospital, kita follow plan doktor. Saya pernah hampir kehilangan suami saya pada Februari 2023. Tahap kesihatan dia sangat teruk, sampaikan dia tahap oksigen dia drop, darah dia drop. Dan pada bulan Jun atau Julai lah, seingat saya berjumpa dengan Cikgu Yus. Semula Cikgu Yus dari Selayang, juga sebagai pesakit buah pinggang, yang mana beliau dah berjaya reverse stage daripada stage 5 ke stage 4 tanpa dialisis. So saya jumpa balik Cikgu Yus, saya bagi tahu dia saya nak try stokin untuk suami. Dan sangat mengejutkan yang mana hemoglobin pesakit buah pinggang yang biasanya susah nak ke tahap normal, tapi suami saya alhamdulillah berjaya ke tahap normal. And then ubat EPO yang digunakan semasa dialisis telah dihentikan, yang mana dia punya tahap darah tu dah normal lah. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama dia pakai stokin tu tahap hemoglobin dia turun? Bukan turun lah, normal. Dia pakai stokin dalam tempoh 3 bulan. Konsisten lah. And then dia pakai stokin tu juga, dia dapat tidur yang lena. Sebab bila pesakit buah pinggang ni dia dialisis, dia akan ada satu masalah tidur. Sebab dia menahan sakit, dia ada 2 jarum yang cocok pada tangan dia. Itu tangan lah. Dan pada bulan 8 suami saya konsum Shiruto. Alhamdulillah dia punya result darah yang mana dulu bacaan kreatinin dia 1800++, turun pada bulan Disember. Pada Disember tu bacaan kreatinin dia 900, turun separuh lah. Itu dia makan Shiruto. Dan dalam masa sama saya belikan dia juga boxer. Alhamdulillah pada dalam tempoh dia guna rawatan Alora dan Shiruto tu, suami saya dah pun kembali bertugas. Dan sekarang hampir setahun lah kembali bertugas. Dan dia tak memerlukan bantuan saya untuk hantar ke tempat kerja ke apalah. Ini yang sekarang dia dah kembali bertugas. Dalam masa yang sama dia pergi driving sendiri. Dia dapat jogging besok lah, jalan pagi sejauh 10,000 langkah. Dia dapat join pandan dengan anak-anak. Semua aktiviti rutin harian biasa dia dah boleh buat. Kalau apa saranan Aini kepada sesiapa yang ada masalah yang sama? Patut ke cuba ke macam mana? Saranan saya dari side saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Kalau pesakit buah pinggang tu dah dialisis, teruskan dialisis. Ikut plan doktor seperti biasa. Dan dalam masa yang sama, tak salah kalau kita sendiri nak ikhtiar untuk pulihkan diri kita ataupun ahli keluarga kita sendiri. Alternatif lah. Terima kasih Aini.